Hish, dah buka puasa dah ni. Mana Mirza ni? Dia buat apa kat atas tu? Mirzan. Ustaz. Kata nak buka puasa dah. Duk buat apa tu? Duk nak siap-siap lah ni Ustaz. Saya rasa malam ni malam Lailatul Qadar kot Ustaz. Kenapa pula? Sebab siang tadi ni mendung betul ni Ustaz. Wish, kalau siang ni mendung matahari tak terik, maksudnya malam sebelum tu lah Lailatul Qadar. Kamu duk cari tanda-tanda dah lepas tanda nak kejar. Ya tak ya juga ya? Iyalah, ya tak ya juga apa. Jom. Jom lah Ustaz. Saya pun ada nak masak ayam pandan ni. Oh, menu special hari ni. Nak makan luar, nak masak special. Kira gantilah tak dapat Lailatul Qadar tu. Jom. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua pengikut dan penonton Tazkirah Ramadan 2025 yang bertemakan sempurnakan Ramadan sinari jiwamu yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF. Seperti biasa rakan-rakan penonton, anda bersama dengan saya host anda untuk rancangan Tazkirah Ramadan 2025 dan menemani saya tidak lain tidak bukan tidak asing lagi Ustaz Azlan Shah. Dalam episod kita hari ni Ustaz, kita dah masuk hari ni episod yang ke-13 Ustaz. Pejam celik Ustaz, kita dah nak habis dah Ustaz. Nampak serasi tak rasa episod dah. Kita dah lebih daripada 20 hari dah Ustaz nak masuk apa ni orang kata jadi fasa terakhir Ramadan. Fasa terakhir 10 yang terakhir bulan Ramadan. Jadi Ustaz, hari ni macam biasa Ustaz, kita akan Ustaz akan kupas tajuk. Pantang meja ini kosong. Pantang meja ni macam ni kan. Kosong, tak ada apa, sunyi, sepi kan. Apa hidangan kita hari ni? Hidangan kita hari ni Ustaz, kita akan masak ayam pandan. Ayam pandan. Kita akan masak ayam pandan Ustaz. Sambil-sambil tu Ustaz, bertepatan dengan kita dah masuk fasa terakhir Ramadan. Bulan Ramadan Ustaz, kita akan cerita tentang mencari malam yang kita kata khairum min alf syahr, ataupun malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Ustaz, yang Ustaz ulang dalam episod sebelum ni Ustaz, malam Lailatul Qadar. Jadi Ustaz, jom kita masak ayam pandan sambil Ustaz kupas tajuk kita pada hari ini. Jadi Ustaz, depan kita dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan untuk kita nak buat ayam pandan. Masya Allah. Yang akan dibalut dengan daun pandan ni. Ayam yang akan dibalut dengan daun pandan ni, ataupun kita kata disimpul dengan daun pandan ni Ustaz kan. Depan kita ada serbuk lada putih, kita ada garam, kita ada serbuk kunyit, kita ada serbuk paprika, daun pandan dan juga of course menu utama dia ayam. Jadi sambil tu Ustaz, sambil saya nak perap ayam apa semua ni Ustaz, kita akan cerita ataupun Ustaz akan kupas tentang tajuk kita pada episod yang ke-13 hari ni Ustaz. Pejam celik kita dah sampai ke episod yang ke-13. Jauh sudah berjalan. Dah lebih 20 hari kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 2025 tahun ini Ustaz. Hari ni Ustaz nak minta Ustaz kupas tentang mencari Lailatul Qadar Ustaz, yang dikatakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan tu Ustaz. Sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya kelebihan malam Al-Qadar ni Ustaz? Pertama sekali bila sebut Lailatul Qadar ni, antara perkara yang kita mungkin sedih lah tentang diri kita juga adalah bila kita dah penat melepasi 20 hari Ramadan tu, dengan suasana di pusat membeli belah, dengan suasana iklan-iklan, kita dah mula berfikir nak raya dah. Dan kita tertinggal mengejar kemuncak Ramadan tu, iaitu malam Al-Qadar tu pada fasa-fasa terakhir Ramadan tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan satu kelebihan yang begitu besar pada malam ini. Apa saja perkataan yang masuk dalam Quran ni dah special dah. Ramadan pun disebut dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Tapi malam Al-Qadar Allah tak sebut dengan satu ayat. Allah khususkan satu surah.
kita ada surah Al-Qadar. Dan surah itu mendetailkan cerita inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah maksudnya? Kami telah turunkan ia. Kan kita cerita Ramadan ni diturunkan Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya diturunkan Quran itu pada malam Al-Qadar, dan diceritakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan semua malaikat akan turun ke bumi bersesak-sesak. Untuk apa? Untuk menyaksikan malam ini dan menyaksikan orang-orang yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan ibadah, dengan doa, dengan istighfar, dengan semua amal-amal saleh. Yang mana bila kita selalu sebut, oh siapa dapat malam ni kita dapat pahala seperti 1000 bulan. Ada yang ukur 83 tahun sekian-sekian bulan. Seolah-olah seumur hidup. Buat calculation matematik pula Ustaz, kan? Tapi kalau kita baca je semula ayat tu, khairum min alfi syahr, maksudnya bukan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kamu tak terjangkau di akal nak menghitung kebaikan, kelebihan yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan istimewanya malam Al-Qadar ni, dia dirahsiakan. Bilakah sebenarnya malam tersebut? Dan beberapa petunjuk Nabi SAW kata, carilah pada 10 malam yang terakhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. So ini dah 5 malam yang paling berkemungkinan menjadi malam Al-Qadar dalam bulan Ramadan setiap tahun. Jadi Ustaz, apabila sebut soal malam Al-Qadar Ustaz, orang sering bertanya ataupun antara wacana yang paling selalu dibangkitkan adalah soal tanda-tanda dia Ustaz. Sama ada tanda-tanda fizikal ataupun apa jua tanda-tanda lain, kan? Pokok tunduk, apa lagi malam tu sejuk, ataupun apa jua lah Ustaz. Macam mana kita apabila kita lihat tanda-tanda ni, mana satu tanda yang betul, mana satu tanda yang sebenarnya mitos, mana satu yang betul ni Ustaz? Satu, masyarakat kita dia memang seronok benda-benda misteri ni, mistik-mistik ni. Jadi memang ada elemen misteri dalam mencari malam Al-Qadar. Tapi kebanyakan tanda-tanda yang diceritakan, disebarkan tu kita perlu semak. Tanda ni siapa yang bagi tahu? Adakah Nabi Muhammad SAW bagi tahu? Ataupun orang reka-reka dan tokoh tambah sehingga cerita tersebut kita tak dapat pastikan. Jadi kalau kita lihat beberapa tanda yang disebut oleh Nabi SAW yang benar, hampir semuanya hanya diketahui selepas malam itu berakhir. Maksudnya kita tak boleh tunggu tanda nak beribadah. Kita kena beribadah dulu. Nasib kita baik kalau esok tu kita tengok ada tanda-tanda yang seolah-olah malam tadi itu adalah malam Al-Qadar. Antaranya matahari terbit, mentarinya, kan kita kata sinari jiwamu, kan? Mentari itu sinarannya tidak menyengat. Dan terasa awan yang sejuk, terasa tenang. Panasnya tu tak terlalu terik, tak terlalu bahang Ustaz. Kalaupun yang lain yang kita kata pokok sujud ke, air menjadi beku ke, atau baju di ampaian semua jatuh ke, itu semua kita tidak dapat pastikan daripada mana sumbernya. Jadi pokoknya adalah bila Nabi SAW mengajar, Nabi tak suruh pun kita cari tanda tu. Nabi tak kata maka nescaya bangunlah pada waktu malam, carilah sekian-sekian perkara berlaku atau tidak. Yang Nabi SAW suruh buat apa? Nabi i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan, seolah-olah mengunci dirinya di dalam masjid, tak keluar, tidak beraktiviti di luar, tumpukan sepenuh perhatian untuk beribadah dan memohon kepada Allah SWT. Jadi jangan sibukkan dengan mencari tanda, tapi sibukkan beribadah supaya kalaupun tak jumpa tanda, kita dah cuba di semua malam yang kemungkinan Al-Qadar itu kita telah beribadah. Jangan sibuk cari tanda, sibukkan sahaja dengan ibadah. Kita confirm makan dah dalam tangan dah. Kalau 10 malam yang terakhir tu kita ibadat, dah dalam tangan dah kita punya Lailatul Qadar tu, kan? Jangan cari soalan bocor, kan? Kita study betul-betul. Jadi itu antara panduan paling utama dalam kita nak dapat malam Al-Qadar. Semoga Allah rezekikan kita semua malam, insya-Allah Ustaz. Ustaz, apabila sebut soal malam Al-Qadar Ustaz, apa cara Ustaz sebagai kita nak didik orang ataupun tingkatkan pengetahuan masyarakat di luar sana tentang malam Al-Qadar ni Ustaz? Satu, memang
satu hal yang sukar dalam budaya khususnya negara kita ni. Kerana budaya nak masuk raya tu, kempennya, iklannya, suasananya tu terlalu meriah. Bahkan kalau kita ingat sebelum kita masuk Ramadan lagi hari tu, Ramadan tak masuk lagi dah, lagu raya dah main dah. Iklan pakaian raya, iklan semua yang raya-raya ni dah keluar sebelum masuk Ramadan pun lagi. So kita nak kena kempen juga kepada masyarakat untuk kita buat anjakan minda supaya mengejar kemuncak Ramadan tu malam Al-Qadar tu. Bukan lepas habis 2-3 hari Ramadan atau 2-3 minggu Ramadan kita dah tutup buku tentang Ramadan ni, kita dah tumpu nak raya. Sebab tu antara perkara yang menyebabkan Nabi SAW terlupa, biasa satu hadis Nabi SAW cerita, Nabi telah diberitahu bilakah malam itu sebenarnya. Nabi keluar untuk memaklumkan kepada umatnya, lalu Nabi melihat ada 2 saudara yang bergaduh, dan itu telah menyebabkan Nabi lupa. Dan Nabi dah tak boleh ingat balik dah bila waktu yang diwahyukan. Maka Nabi SAW sebut, maka carilah pada malam-malam ganjil. Nak kata apa? Malam itu juga dirahsiakan sebab nak bagi motivasi supaya kamu usaha. Dia bukan kamu tunggu satu malam confirm kamu beribadat, lepas tu malam lain kamu lupa. Tapi nak wujudkan budaya mencari, berusaha dan menjadikan itu matlamat yang besar. Termasuklah bila iktikaf. Iktikaf ni bukan mudah kan. Kita kena bermalam di masjid. Kita mungkin kurangkan pekerjaan, tumpukan perhatian, baca Quran, salat, mungkin sedekah pada malam-malam terakhir Ramadan. Dan itu semua mesti ada ihtisaban. Ingat lagi hadis tu, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan iman, dia yakin dengan kelebihan-kelebihan tu dan dia berharap dia dapat malam tu. Berharap macam mana? Mesti kena usaha. Tak boleh tunggu luck, tunggu tuah dia, tidak. Jadi dengan itu kalau dapat, Allah akan padamkan semua dosa kita. Jadi itulah dia macam mana kita nak hidupkan malam-malam Al-Qadar kita. Jadi Ustaz, bila masuk malam Al-Qadar ataupun fasa terakhir bulan Ramadan ni Ustaz, of course ramai yang bertanya, Ustaz, apa amalan dia? Amalan sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW mungkin lakukan, ataupun para sahabat, ataupun para tabi'in, ataupun para tabi'in, ataupun para salafus salih yang Ustaz sebut. Apa amalan-amalan mereka ketika masuk fasa terakhir bulan Ramadan ni Ustaz? Sebelum Ustaz nak jawab tu, sambil-sambil itu saya akan balutkan ayam-ayam ni dengan daun pandan. Daun pandan. Pandai bagus lah. Serba boleh lah. Buat air boleh, buat ayam pandan boleh. Saya Ustaz memang semua apa je saya tak boleh Ustaz. Dah, tapi tak boleh riak Ustaz dah. Taubat. Taubat insya-Allah. Okey. Bila kita sebut tentang malam Al-Qadar secara spesifik yang disebutkan khusus dibaca pada malam Al-Qadar, satu doa yang kita pernah bincang sebelum ni, iaitu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun anni kalau kita baca untuk seorang. Tapi selain daripada doa itu, tentunya doa itu diulang-ulang pada malam-malam terakhir Ramadan, dan selain daripada itu adalah semua amalan kebaikan, termasuklah berkhidmat kepada keluarga, membaca Al-Quran, salat malam, dan kalau boleh 10 malam terakhir ni rebut 2 perkara ni. Yang penting solat subuh dan isyak mesti di masjid, supaya dapat pahala seolah-olah orang yang solat separuh malam. Bila solat isyak berjemaah dapat pahala solat separuh malam, solat isyak, solat subuh berjemaah dapat lagi separuh malam, seolah-olah solat sepanjang malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh solat dan habiskan solat witir bersama imam di masjid, kerana siapa yang menghabiskan solat bersama imam akan ditulis baginya seolah-olah dia telah solat sepanjang malam. Dan tentunya lebih daripada itu adalah kita macam kita nak exam, kita akan bangun malam dan baca buku, ataupun kalau bukan cerita exam, kalau orang nak tengok bola kan, kenapa dirasa begitu istimewa perlawanan ni antara 2 tim gergasi misalnya, dan dia sanggup tidur awal, mungkin letak alarm, bangun tengah-tengah malam dan study, ataupun bukan study lah, dan duduk tengok match tu, masuk masa tambahan, masuk penalti, sampailah piala diangkat. Dan setiap minit itu dirasakan nikmat sebab dia tahu value tu, nilai perlawanan tu. So kalau kita tahu nilai Al-Qadar ni,
tentu kita akan menyusun. Kalau perlu nak ambil cuti, silakan tunjukkan usaha, kesungguhan, dan semua usaha tu Allah SWT akan kira dah. Apatah lagi kalau usaha itu berjaya hit malam Al-Qadar tu, satu, Allah SWT akan ampunkan semua dosa yang terdahulu, dan amalan-amalan itu akan dilipat kali gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Maksudnya kita ada peluang buat satu malam, mungkin beberapa jam sahaja, tapi ia bersamaan lebih daripada seluruh usia kita beramal. Dan itulah kelebihan yang besar. Jadi Ustaz, ni lah hasil ayam pandan air tangan Mirzan Majid, host Tazkirah Ramadan 2025 kita. Pak Rangop lah. Saya nak tunjuk juga kat rakan-rakan penonton di luar sana tu ni. Ni dia ayam pandan. Tengok dengan salad dia ni. Oh, bau. Allah. Bau dia mengancam Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun berbaki lagi 2-3 minit je Ustaz. Kalau boleh Ustaz boleh simpulkan Ustaz, macam mana saya simpulkan ayam pandan ni juga Ustaz. Ustaz simpulkan juga Ustaz episod kita kali ini yang berkaitan tentang Al-Qadar ni Ustaz. Oleh sebab baunya yang harum dan menggoda ni, saya simpulkan dengan ringkas saja, seperti mana kita berada dalam fasa terakhir Ramadan ni, seolah-olah kita sedang menghabiskan larian. Jadi ini waktu untuk kita pecut, bukan kita slow down, bukan kita keluar daripada track. Bila kita teruskan pecut yang terakhir, semoga kita semua dituliskan dalam kalangan nama-nama orang yang sampai ke garisan penamat Ramadan, diampunkan semua dosa, dan kita dapat meraih piala taqwa, syukur, dan di sebalik itu ada pencapaian yang besar, iaitu mendapat malam Al-Qadar, insya-Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan yang mendapat malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, insya-Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, kita lagi seminit lebih je lagi ni Ustaz. Betul. Nak buka puasa. Saya nak pesan macam biasa kepada rakan-rakan penonton di luar sana, jangan lupa like, share, follow, komen Tazkirah Ramadan 2025 dengan tema kita tahun ini, Sempurnakan Ramadan Sinari Jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation, KIWF. Terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan penonton. Terima kasih banyak kepada Ustaz Azlan. Ketemu lagi dalam episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.